Mereka sebut nama Quran ni ada 4. Ada setengah ulama kata nama Quran tu lebih daripada 4. Orang kalau nak tadabur ni kena fasih bahasa Arab ke Ustaz? Kalau nak tadabur, kenapa Bismillah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah? Kenapa surah Taubah tak ada Bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ini adalah episod pertama untuk siri podcast Tafsir MY, di mana kita akan membawa pelbagai speaker, jemputan, asatiza dan juga mungkin orang-orang awam yang ada kemahiran, ada pengalaman tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang tadabbur, di mana kita akan bawa untuk kita berborak, berbincang dan juga berkongsi tentang pengalaman dan juga ilmu-ilmu mereka berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Jadi insyaAllah ini adalah pilot project. Saya pun pertama kali sebenarnya menjadi moderator untuk sesi podcast. Saya pun tak boleh nak agak apa yang akan terjadi, tapi insyaAllah niatnya baik. Mudah-mudahan kita akan dipermudahkan urusan pada hari ini insyaAllah. Jadi bersama kita pada hari ini tak lain tak bukan adalah pengasas dan juga saya kata big boss lah kan, leader kepada Tafsir MY, iaitu Ustaz Mauran Bukhari. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman, sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Hari ini baju kuning meriah. Ada seperti macam podcast yang anda lihat di YouTube, di tempat-tempat lain kan. Kita cuba untuk membawa perbualan kita ni, sesi kita ni secara santai kan. Tapi dalam santai-santai pun insya-Allah akan ada manfaat dan juga ilmu yang kita akan boleh dapatlah daripada sesi ni insya-Allah. Jadi untuk memulakan sesi ni, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dalam versi jemaah Islam, kalau tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita nak berta'aruf lah dengan kita punya speaker pada hari ini, iaitu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, boleh sebut nama, berasal dari mana, dan mungkin sedikit sejarah pengajian dulu sebagainya. Dan nanti kita akan pergi pada karya-karya juga, insyaAllah. Silakan Ustaz. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan pertama kita insyaAllah dalam siri podcast Tafsir MY, Al-Quran dan Kehidupan. Baik, jadi kalau ikut saya sendiri, saya Mauran Bukhari bin Hamid. Saya asal dilahirkan dan juga membesar sekolah rendah, sekolah menengah di Terengganu. Sebelum saya sambung belajar di Darul Quran Jakim dekat Kuala Lumpur sekali kan, tapi super sini. Tak sempat dah bertemu di kampus. Memang tak sempat. Kemudian lepas itu saya pergi ke Jordan, Universiti Yarmouk, alhamdulillah, dan fiqh dan usul fiqh. Dan seterusnya saya pulang sambung belajar dan juga bekerja dekat Lembah Kelang. Saya belajar dekat USIM, nilai. Jadi macam tu secara basicnya lah tentang latar belakang pengajian saya dan juga membesar. Sekarang saya full tinggal dekat Bangi lah, belah Lembah Kelang. Belah Lembah Kelang kan. Di USIM tu tengah nak menyiapkan pengajian PhD. USIM tu saya buat master saya dah siap. Dah 4 tahun 5 tahun dah siap alhamdulillah. Itu master. PhD saya sedang buat dekat universiti lain. Okey. Tapi semua ni di Lembah Kelang lah, mesti di Malaysia lah. Lembah Kelang, yes. Alhamdulillah. Ustaz Marwan yang saya kenali, dia cenderung ataupun lebih banyak terlibat dalam bidang-bidang Al-Quran, bidang tafsir dan juga sebenarnya tentang maqasid syariah dan juga tentang politik Islam, siasat syariah. Ni gurau-gurau lah sama kawan-kawan sahabat kan, kata ni Rai Sunni Malaysia kan. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsilah dengan kita semua, kenapa maqasid, kenapa Al-Quran, kenapa siasat syariah kan, apa signifikannya dalam kehidupan Ustaz? Saya rasa setiap orang dia ada kecenderungan sebenarnya, dia ada bakat tertentu yang boleh diteroka dari kecil. Okay. Penting untuk teroka ini sebab tu dalam bab Fardhu Kifayah, Imam Asy-Syatibi masa ulas tentang itu dalam kitab beliau Al-Muwafaqah, beliau ulas tentang topik ahliyah. Maksudnya kepentingan untuk kita bergerak untuk mengisi ruang Fardhu Kifayah itu menurut bakat kita dan juga kelebihan yang kita explore pada diri kita. Jadi saya nampak setelah beberapa kali cuba, saya lihat bakat saya dekat bidang
berkaitan sebagian orang sebut kemanusiaan, okey, ataupun sedikit berkait dengan sastra intelektual kan, juga keilmuan. Saya cenderung kat itu. Kemudian kita fokuslah bidang-bidang yang lebih untuk kita sempitkan ataupun untuk lebih kita fokus. Jadi kat situlah saya mula mungkin dengan maksud syariah dan juga politik Islam tu. Sebab mungkin maksud syariah ini lebih menjelaskan macam mana kita nak beragama, jawapan-jawapan terhadap questioner di sebaliknya, dan macam nak apply agama dalam dunia moden dan juga cabaran semasa dengan usul fikih dan juga maksud syariah dapat banyak jawapan. Betul. Di sebaliknya. Betul. Jadi itu lebih antara menyebabkan saya pun, tapi saya tak naklah cukup makan je kan. Maksud saya sekadar yang penting tahu sikit-sikit tak. Kita nak alang-alang kita nak masuk, biar masuk betul-betul. Jadi kita explore betul-betul, alhamdulillah, dan juga kita cari guru, kita belajar secara berperingkat dengan guru-guru kita. Dan kat Jordan tu utamanya, lepas tu beberapa guru di luar Jordan juga. Dan kat situlah saya dapat dengan Syekh Ahmad Roysuni, saya terjemah karya beliau dan juga sebagainya. Baik, cuma politik Islam tu memang saya tak pasti macam mana, tapi minat untuk isu-isu semasa tu dan juga wacana politik Islam tu timbul menerusi banyak. Zaman kita dulu sebelum ada media sosial, kita banyak buat diskusi. Yalah, diskusi kan? sama-sama. Diskusi. Macam-macam ada. Dekat kampus ada, dekat peringkat kadang-kadang sanggup datang dari kampus masing-masing pergi jumpa di KL ke apa ke kan. Hadir ke UI. Kita mudah yang tu. Jadi tak banyak online ni. Impact dia jelas kan. Jadi itu salah satu juga menyebabkan kita bila terdedah dengan pelbagai persoalan dan juga mencari jawapan, mencari jalan keluar kepada beberapa cabaran semasa. Jadi kat situ juga saya explore lebih tentang politik Islam. Kat situ mungkin orang nampak saya banyak menonjol kat situ dua tu, ataupun banyak fokus dua tu. Tafsir ni sejak di Jordan saya minat. Sejak di Jordan saya minat. Dan juga bila dalam bidang maksud syariah itu, sebenarnya dalam perbahasan tentang Quran, banyak perbahasan tentang berkait dengan tafsir juga sebenarnya. Betul. Okey, dan juga dalam usul fikih banyak perbahasan berkait dengan tafsir juga. Kat situlah dia explore pelan-pelan, okey, baca pelan-pelan, cuba dalami dan juga cuba kongsi apa yang boleh kan. Jadi begitulah secara umumnya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga apakah kitab-kitab yang sedang dibaca sekarang, dan juga mungkin saranan-saranan kitab-kitab untuk mereka yang baru nak memulakan pembacaan tentang Quran. Senang saya senarkan terus tentang Al-Quran, tentang tafsir, maqasid, dan juga untuk siasat syar'iyah punya pembacaan. Banyak tu. Ada 4 kategori. Mungkin satu untuk setiap kategori pun okey sebenarnya. Okey. Kalau yang saya sedang baca, saya tidak pasti kadang-kadang kita berpindah-pindah buku. Ya, betul. Itu penting, pindah-pindah buku ni untuk mengelakkan jemu. Tapi betul, kita kena fokus balik lah. Maksud tidaklah baca 2-3 buku saat. Jadi antara kalau yang saya baca, kalau yang di luar daripada 3 bidang tu, saya baca buku Ha Jun Chan ni, tentang ekonomi dia. Dan itu saya sekadar baca untuk tambah maklumat, pengetahuan saya tentang di luar bidang saya. Beliau pakar, jadi beliau tulis dengan bahasa yang cukup mudah. Kita nak belajar juga skill tulis bidang kepakaran kita dengan bahasa yang mudah. Okay. Jadi kalau bidang saya, yang saya toroka lah, bidang yang saya belajar, yang saya kaji, antaranya saya lebih sekarang ni saya cuba ulang beberapa buku. Ulang baca. Buku apa dia? Contohnya buku dalam ulum Quran, Isqanul Burhan, yang ulum Quran Syekh Fadhil Hasan Abbas, saya ulang baca. Okay. Dan juga saya ulang baca beberapa, contohnya kalau buku berkaitan tafsir juga, saya cuba kita panggil baca tafsir itu sendiri. Macam sebelum ni alhamdulillah saya setelah buat macam ni, saya habiskan baca Al-Mu'in dan tafsir Syekh Majid Maki tu. Dan ni saya sedang habiskan dan juga sedang baca. Setiap kali baca Quran, saya baca tafsir Jalalain dan juga beserta komentar dia untuk faham Hasyiah. Jadi beberapa buku lain juga setiap hari saya cuba baca Mufradat, Mufradat Al-Fazil Quran, untuk kita explore kalimah-kalimah Quran. Sebab banyak kita buka, kita dapat jawapan. Ada tu kita dah lama baca, tapi kita nak ulang kaji buku tu penting. Betul.
Jadi macam itulah secara umumnya kalau politik Islam kadang-kadang lebih kepada explore lebih lagi kan, tapi lebih kepada ulang baca apa yang saya dah baca. Banyak benda tu saya dah baca lama sebelum tu. Kajian-kajian baru kita ikuti, tapi tak banyak sangat lah yang lari daripada apa yang dah ditulis. Bila kita cakap tentang baca ni Ustaz kan, macam saya secara peribadi, kalau apa-apa buku yang saya baca, saya suka kalau nak membaca dahulu apakah pengenalan ataupun apakah pemikiran atau apakah luahan penulis tu. Biasanya dia dekat depan buku kan. Kita panggil prakata atau kata pengantar, saya tak pasti, saya lupa sebab dia ada beza. Ada satu tu ditulis oleh penulis lain tentang penulis tu. Satu lagi ialah penulis sendirilah, di mana proses kreatif dia sepanjang menyiapkan buku ke, pengalaman-pengalaman menarik sebenarnya dia menulis buku kan. Tapi saya perasan perbincangan atau perbualan tentang buku ni biasanya diorang tak akan sentuh tentang kepentingan untuk kita membaca prakata atau kata pengantar tu. Tapi bila dulu saya pernah terbaca status Habib Ustaz tahun 2020 atau 2021 status saya, di mana Ustaz dia menerangkan beberapa kitab tafsir dan juga tentang ulum Quran, dan Ustaz ada menekankan tentang kepentingan nak membaca prakata kat depan tu kan. Mukadimah ni kalau dalam kitab-kitab Arab lah. Apa kepentingan ni bila kita baca mukadimah ni? Baik, kalau kita nak beli buku ataupun nak baca satu buku, penting biasanya untuk kita baca mukadimah penulis. Mukadimah ni selalunya bergantung lah, tapi selalunya orang tulis setelah siap buku. Betul. Okay? Betul. Sebab kita nak bagi tahu apa intisari buku kita, apa fokus buku kita, apa skop yang kita sentuh. Sebab ada setengah pembaca dia nak lebih, tapi kita kata kita skop kita dekat tu limitasi. Betul. Kan? Limit dia, batas kajian, batas tulisan kita setakat tu je. Siapa yang nak explore lebih, cari buku lain. Betul. Kan? Jadi penulis akan sebut perkara itu. Dan juga penulis juga ada setengah penulis akan sebut tentang metod dia. Metod kaedah dia gunakan. Betul. Okey, berbalik kepada tafsir juga begitu penting. Kalau kita nak faham apa sebenarnya, bagaimana pendekatan penulis dalam soal tafsiran dia, kan? Jadi kita baca setengah penulis ni tulis meluas. Apa nama ni, mukadimah tafsir dia Imam At-Tabari tulis panjang. Imam At-Tahir bin Ashur juga tulis sangat panjang tapi sangat bermanfaat. Ada orang buat kajian dan juga buku kan. Mukadimah Ibn Ashur. Mukadimah ni panjang tapi penting, tentang ulum Quran, tentang usul tafsir, kaedah tafsir apa semua. Okey. Jadi ada yang ringkas. Yang ringkas tu boleh baca sekejap je. Contohnya Ibn Kathir, ringkas. Tapi bila kita baca semua itu, kita akan nampak lah sebenarnya kita panggil macam mana kaedah untuk berinteraksi dengan Quran, dan juga kaedah berinteraksi dengan tafsir. Dan juga sebahagian penulis tafsir ni mereka memang komit dengan sebahagian. Saya tak kata semua. Kadang-kadang kita nampak ditulis dalam mukadimah macam ni, tapi macam dia dalam bertafsir dia tidaklah komit sepenuhnya dengan kaedah yang dia letak tu. Kan? Mungkin biasa kan, ulama dulu mungkin dia ada dalam sepanjang perjalanan menulis tu, mungkin dia ada kadang-kadang dia kan ada guna pandangan lain sikit, apa kaedah lain sikit kan. Cuma basically macam tu, dia membantu untuk kita faham. Contohnya tafsir Quran bil Quran, kepentingannya. Okey, kepentingan tafsir Quran bil Quran disebut dalam kaedah tafsir ataupun dalam mukadimah tafsir Ibn Kathir, dan beliau apply dalam tafsir beliau. Betul. Jadi saya nak bagi tahu begitu. Dan juga kalau kita lihat contohnya setengah penulis, saya kutub beliau tulis mukadimah beliau, walaupun ringkas, tapi kita dapat gambaran tentang macam mana pendekatan beliau. Jadi macam tu, mukadimah tafsir ni boleh memberi manfaat, kita panggil kemahiran kita bagaimana berinteraksi. Benda ni bukan saya tekankan je, saya tengok setengah pengkaji tekankan, termasuk Syekh Majid Maki, beliau tekankan. Betul. Jadi macam itulah. Mukadimah Syekh dalam dia punya tafsir Al-Mu'i pun sedap bila dibaca sebenarnya. Mukadimah tu macam ringkas dan juga padat. Betul, ringkas dan padat. Betul. Bermanfaat. Dan memang itulah metod yang digunakan untuk tafsir Al-Mu'i pun. Dia memang ringkas, padat, tapi insyaAllah bermanfaat. Tadi Ustaz dia sebut tentang berinteraksi dengan Quran kan, sekadar selingan lah iklan ni. Kita di tafsir Al-Mu'i pun ada baru menyelesaikan, alhamdulillah, CD khatam kitab Kaifah Nata'amal
Ma'al Quran Al-Azim oleh Syekh Al-Qaradawi, di mana disyarahkan sebanyak 8 kelas bersama dengan Dr. Arif Amin. Nanti kalau siapa nak menonton rakaman tu, insyaAllah ada di channel YouTube kita. Boleh subscribe dan boleh like dan boleh share untuk manfaat lebih ramai lagi orang awam di Malaysia, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan Al-Quran, Ustaz, saya pernah dengar lah, kalau untuk orang awam macam saya tahu Al-Quran namanya Al-Quran lah kan, ataupun Kitabullah. Tapi macam saya pernah dengar yang Al-Quran sebenarnya ada juga beberapa nama-nama lain. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita apakah nama-nama Al-Quran yang lain itu? Okay, Al-Quran ini, kalau kita baca kitab Ulum Quran, belajar kitab Ulum Quran, kita akan jumpa pada bahagian Asma'ul Quran. Nama-nama Quran. Nama-nama Quran ni, kalau ikut secara ringkasnya, ikut Syekh Fadhil Hasan Abbas dan juga para ulama yang lain, mereka sebut nama Quran ni ada 4. Ada setengah ulama kata nama Quran tu lebih daripada 4. Okey, tapi menurut Syekh Fadhil Hasan Abbas, nama, saya setuju pandangan dan juga cenderung dengan pandangan ini. Nama ada 4, selebihnya sifat. Kena beza antara nama Quran juga sifat Quran. Apa nama Quran? Antaranya kitab, Al-Kitab. Dan kitab ini menulis, berbentuk sesuatu yang ditulis. Okey. Jadi kitab ini kalau ikut pada zaman itu belum ada lagi. Quran belum lengkap lagi. Betul. Masa ayat Quran diturunkan, berterusan diturunkan, sudah tentu belum lengkap kan. Bila lengkap sudah tentu setelah Nabi SAW wafat. Kan? Tapi bukan maksud belum ditulis, dah ada ditulis. Jadi bila mana kita setengah nama Quran ini sebut sebagai Al-Kitab, kata Syekh Muhammad Abdullah Diras, maksudnya ialah Quran satu masa nanti akan dibukukan. Benda tu betul-betul terjadi. Betul. Itu hint. Itu kita panggil isyarat halus daripada Quran. Okey? Akan dibukukan. Dan itu betul-betul terjadi. Maksudnya pemeliharaan Al-Quran menerusi penulisan dan juga pengumpulannya sebagaimana berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kan? Dan juga seterusnya berulang pada zaman Sayyidina Uthman, disalin balik. Mushaf tu diagihkan kepada kawasan orang Islam, ramai orang Ajam baru peluk Islam. Dan juga seterusnya berlaku sepanjang sejarah. Pemeliharaan tu dari sudut kitab. Yang kedua, nama Quran ialah Al-Quran lah. Itu nama utama sebenarnya. Itu nama Quran, kita panggil Al-Quran. Setengahnya kita panggil Al-Kitab. Kan? Quran ni daripada perkataan Qara'a, baca. Kan? Baca. Jadi Al-Quran ni dibaca dan juga dihafal. Itu maksud baca, hafal. Dan juga memang pemeliharaan Al-Quran melalui hafalan juga. Okey, hafalan daripada para sahabat, hafalan daripada generasi demi generasi, ramai sahabat hafal. Dan juga kata Syekh Muhammad Abdullah Diras, ini juga kenapa namanya Quran, maksudnya Quran ini akan dipelihara melalui jalan hafalan. Dua-dua jalan, hafalan dan juga tulisan. Dan memang itu sejak zaman Nabi SAW sehingga hari ini. Betapa berjuta yang hafal Quran. Betul. Dan juga berjuta Quran ada dalam bentuk naskah. Betul. Kan, itu dua nama utama. Nama seterusnya ialah Al-Furqan. Ada surah Al-Furqan kan? Jadi Al-Furqan ini menunjukkan sifat Al-Quran yang membezakan antara hak dan juga batil, membezakan antara yang melakukan kejahatan dan juga melakukan kebaikan, membezakan antara mukmin dan juga kafir, membezakan antara dua perkara yang bertentangan. Jadi Al-Quran ini memberi kita panduan untuk kita pilih jalan yang betul dan juga untuk elak jalan yang salah. Jadi sebab itu namanya Al-Furqan. Seterusnya yang terakhir ialah Az-Zikr. Yang keempat, Az-Zikr ialah peringatan. Okey, peringatan sebab Al-Quran ini untuk diingati dan juga dibaca jadi zikir. Zikir. Jadi kita baca jadi zikir kita selepas solat, jadi zikir kita dalam solat, jadi zikir kita sebelum tidur, jadi zikir pagi dan juga petang. Kan? Jadi Al-Quran memang begitu. Dan juga zikir pada waktu-waktu lain untuk kita baca Quran. Dan juga Al-Quran itu zikir, dalam arti kata untuk kita ambil peringatan. Tadi untuk zikir. Ni untuk ambil peringatan dalam setiap perkara. Okey, Al-Quran juga jadi zikir sebab siapa yang membacanya dan juga mengamalkannya, dia akan disebut-sebut. Betul. Disebut-sebut oleh malaikat, apa semua di akhirat kelak. Jadi itu secara basicnya nama-nama Quran dan juga kita panggil maksud di sebaliknya secara asasnya lah. Asalnya kalau macam Al-Huda, sebenarnya kita panggil sifat Al-Quran lah. Roh Al-Quran ni roh juga, jiwa. Maksudnya tanpa Quran ni seolah-olah kosong. Al-Quran Roh, Al-Quran Huda, Al-Quran Nur, cahaya. An-Nur. Tapi bukan nama Quran Nur, itu menurut Syekh Fadhil lah. Syekh Fadhil Hasan, dan juga saya cenderung sebab beliau bagi hujah-hujah yang membezakan. Macam tu. Quran banyak nama. Bila bercakap tentang Quran ni Ustaz, dia takkan boleh lari daripada berbincang tentang tafsir sebenarnya. Ya. Dan kita punya nama komuniti kita ni, kita pun guna tafsir MY lah. Cuma saya macam tertanya lah, kenapa tak guna tadabbur MY ataupun
Al-Quran.my. Macam kenapa dipilih tafsir.my ni? Baik, tafsir MY. Tafsir salah satu kita panggil proses yang penting memahami Quran ialah tafsir. Tafsir ni menjelaskan makna kalimat, makna ayat. Okey, terutama lagi-lagi perkataan-perkataan yang sukar untuk difahami. Kita panggil gharibul Quran. Jadi dia jelaskan, dan juga tafsir itu jelaskan ayat nurut peristiwa dan juga kisah yang ada di sebaliknya. Okey. Jadi tafsir proses yang penting sebenarnya yang kita sebut sebagai terjemahan apa semua, terjemahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke bahasa apa ke, terjemahan itu sendiri merupakan sebenarnya hasil minda mufassir. Maksudnya dia tafsir secara ringkas. Sebab bila kita nak terjemahkan Quran, kita kena pilih perkataan apa untuk merujuk kepada ayat ini, untuk merujuk kepada perkataan ini apa semua kan, yang asalnya daripada bahasa Arab, bahasa Quran tu. Jadi penterjemah kena pilih perkataan yang sesuai, dan juga kena pilih pandangan yang sesuai. Pandangan banyak. Kalau kita buka tafsir, pandangan cukup banyak. Macam mana dia nak terjemahkan? Betul. Melainkan dia kena pilih pandangan ini untuk mewakili perkataan ini dalam Quran. Untuk diterjemahkan. Jadi sebenarnya terjemahan itu juga tafsir ringkas. Betul. Okey. Jadi sebab tu kita dan juga tafsir ni ada ringkas, ada panjang. Kan? Tafsir ni juga pintu jendela untuk tadabbur. Sebab tu siapa yang nak tadabbur, dia kena paling tidak, kalau dia tak tahu bahasa Arab, tengoklah terjemahan tafsir ke terjemahan Quran ke kan. Betul. Untuk dia alami sendiri perasaan untuk memahami Al-Quran kan, dengan panduan-panduannya. Tapi kalau siapa yang faham, dengan dia belik sikit tafsir, terutama perkataan-perkataan ni, kunci ni. Sebab kita tak boleh faham kalau kita tak faham perkataan-perkataan kunci. Betul. Jadi kat situ kita boleh tadabbur apa mesej terakhir ayat. Sebab tafsir ni tafasru kashfu an ma'anil kalimah, menyingkap makna perkataan. Tadabbur ni menyingkap ataupun memahami apa sebenarnya hujung daripada ayat itu, apa sebenarnya yang mahu disampaikan oleh Al-Quran, dan juga yang perlu kita hayati dan amalkan. Macam tu. Jadi kat situ saya lihat saya nak apa nama ni, dan juga MY itu sebab Malaysia lah. Kita nak beri sumbangan dan juga terlibat sama dalam soal memandaikan kita dan juga memandaikan orang lain tentang Al-Quran. Orang kalau nak tadabbur ni kena fasih bahasa Arab ke Ustaz kalau nak tadabbur? Perkara ini saya perasan sebagai ulama ni ada pandangan yang dia larang ada pandangan yang kata tak ada masalah. Saya bagi pada setengah pandangan saya, tadabbur ini sendiri ada peringkat. Okey, ada peringkat orang tu tak tahu bahasa Arab. Ada peringkat orang tu tahu bahasa Arab. Yang tahu bahasa Arab pula dia punya peringkat tu tahu sikit-sikit, ada yang tahu banyak. Okey, dan juga yang tahu bahasa Arab pula ada yang tak tahu perbahasan tentang Quran yang banyak lagi. Okey, jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi disebabkan itu, kalau pada pandangan saya, macam sebahagian ulama kata begitu juga, tadabbur ini boleh juga walaupun oleh orang yang tak tahu bahasa Melayu, bahasa Arab. Kan, tetapi dia kena rujuklah terjemahan yang berwibawa lah, yang rasmi digunakan. Rujuk kita itu buku tafsir dalam bahasa Melayu ke kan, tengok Hamka ke, tengok Quraisy Shihab ke, ataupun tengok terjemahan tafsir yang ada terjemahan tafsir Fizilal ke dalam bahasa Melayu ada. Terjemahan tu sangat cantik. Almarhum Yusuf Zaki Yaakob kan. Jadi begitu apa nama ni, itu peringkatnya. Tapi kalau yang tahu bahasa Arab, dia boleh explore lebih lanjut kan, dia boleh tahu rujukan lain. Jadi itu berperingkat. Yang penting kita dapat menghayati dan juga merenungi. Kita maksud semakin tambah mutu tadabbur itu bertambah dengan bertambahnya mutu kita tentang bahasa Arab, tentang bidang kajian-kajian tentang bidang Quran semua kan, ilmu Quran, usul tafsir, ia akan bertambah insya-Allah. Dalam kalangan orang awam secara umum ni lah, dia macam ada satu sentimen ketakutan kalau saya boleh sebut. Macam kalau nak baca Quran, jangan baca tafsir suka hati kan? Takut nanti terpesong, takut nanti syaitan membolak-balikkan sampai kita dapat faham yang salah. Jadi macam untuk orang awam yang nak mempelajari tentang Al-Quran, apakah sebenarnya cara yang betul supaya kita taklah terlalu takut nak membaca tafsir sebagainya, tapi pada masa sama tidak juga melebihi limitasi yang sebenar tu kan, takut kita terpesong pula. Itu kita kena, setiap orang kena kita panggil ada seimbang lah dalam diri dia.
untuk belajar dan juga tak lebih had, tak lebih batas, tak melampaui batas lah belajar. Tapi tetap kita cadangkan belajar. Maksud baca Quran, bacalah terjemahan dia. Kalau yang siapa yang selesa baca terjemahan Inggeris, banyak pilihan. Terjemahan contohnya Prof Muhammad Abdul Halim, ada terjemahan apa nama ni Pitol, ada Yusuf Ali dan lain-lain membantu untuk kita faham mesej Al-Quran secara umum lah, secara ringkas. Terjemahan Malaysia ada. Kan macam kita sebut tadi, dari sudut tafsir dalam bahasa Melayu pun ada yang terjemahan pun semua yang saya dah sebut nama dia sebentar tadi. Kita nak beritahu boleh explore perkara tersebut sebab Al-Quran ni untuk difahami. Saya ingat ada beberapa kisah tentang orang yang bukan Muslim, dia peluk Islam kerana explore terjemahan. Maksudnya memang bermanfaat. Okey, antaranya lah tokoh besar Muhammad Asad, tokoh besar dalam pemikiran Islam, tokoh besar dalam dunia keilmuan Islam. Dia pula terjemah dan juga buat tafsir ringkas Al-Quran. Message of the Quran. Okey, dia pula terjemah beberapa karya lain termasuk sebahagian daripada Sahih Bukhari. Dia pula tulis pelbagai karya lain termasuk dalam asas politik Islam. Dia Muhammad Asad ni nama Islam dia, nama lama dia Lopak West. Dan dia Yahudi. Okey, macam mana dia kenal Islam dan juga peluk Islam? Sebab satu hari beliau memang baca Quran lah, baca terjemahan Quran. Dan juga bila baca tu satu hari dia berhenti kat satu tempat, satu halaman tertentu, lepas tu dia biar terbuka. Bila nak buka balik, bila satu hari tu beliau lihat, kita panggil bila duduk dalam train kereta api, beliau lihat kawasan tu sepatutnya kawasan orang yang kita panggil middle class, upper class lah. Orang yang berjawatan elok, bangsawan apa semua. Jadi dia tengok tapi orang dalam tu bermuram durja. Okey, murah macam ada benda tak settle, padahal materialnya dah okey dah. Dari sudut materialnya kan kaya-kaya dah kan, berduit apa semua kan, pakaian elok. Kenapa? Apa yang tak kena jadi? Bila balik rumah, antara bila dia buka terjemahan beliau sampai kepada surah At-Takatsur. Beliau sebut dia tulis dalam buku Road to Mecca, dan juga beliau sebut dalam satu wawancara beliau di televisyen, Alhaakumut Takatsur. Kamu dilalaikan oleh sifat suka menambah, mengumpul-ngumpul, kumpul pengikut, kumpul kekayaan, kumpul harta benda. Maksudnya selalu rasa tak cukup. Kamu dilalaikan. Benda ni akan berterusan dalam hidup kita kalau kita tak kontrol diri kita. Kontrol dalam agama, disiplinkan kita dengan qanaah, sifat cukup semua. Bila berhenti, hatta zurtumul maqabir. Quran sebut secara spesifik. Betul. Sehingga kamu masuk kubur. Quran guna zurtum, ziarah. Maksudnya orang yang masuk kubur sebenarnya bukan dia akan berhenti kat kubur. Dia kubur tu perhentian sementara, dia akan pergi, dia akan dibangkitkan untuk kepada mahsyar seperti itu. Jadi daripada surah ini Muhammad Asad boleh tadabbur Quran dengan terjemahan dalam keadaan dia belum Islam. Jadi waktu orang Islam lagi lah kan, tapi dalam masa yang sama belajar ikut panduan, jangan buat kepala sendiri, improve diri apa semua. Itu je kan. Dan juga setengah tadabbur kita jangan suka share sangat. Maksud saya kita cuba belajar lagi, cuba tanya orang yang faham lagi, pakar lagi, ustaz-ustaz ke dalam kumpulan tadarus ke kan. Boleh tanya, kalau ustaz tu tak faham, ustaz tu tolong tanya kepada pihak lain pula kan. Jadi saling membantu untuk faham Quran. Satu. Yang kedua, ayat Quran ni ada yang jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan apa pun jelas, direct. Betul. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terjemahan apa pun direct. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah apa-apa kalau ikut ada permusuhan dengan orang yang bermusuh dengan kamu, tolak dengan cara yang baik. Kan? Tangani dengan cara yang baik. Sehingga kan orang yang bermusuh itu dia boleh menyebabkan kamu lepas itu mereka boleh jadi rapat. Itu kaedah Quran. Maksudnya kaedah berhujah ke, kaedah nak clash dekat media sosial ke apa kan. Jadi orang boleh faham. Betul. Banyak ayat Quran boleh aqimus solah wa atuz zakat wa atuz zakah. Ayat-ayat tentang beri makan kepada orang miskin, anak yatim. Ayat-ayat itu boleh faham. Betul. Okey. Jadi kita hayati. Jangan nak cari yang kita panggil yang rare-rare ni. Yang rare-rare tu lagi tak kita nak dekati Quran, nak faham Quran, nak amal Quran, bukan nak cari benda rare dalam Quran. Betul. Okey, jadi banyak ayat Quran boleh faham macam tu. Ada setengahnya itu panduan apa?
guru-guru apa semua kan. Jadi begitu. Kita pun dah mendekati bulan Ramadan dan Ramadan dia sangat sinonim dengan tadarus Al-Quran kan. Dan ini antara benda yang selalu dibincang lah saban tahun demi tahun kan. Kita nak baca Quran ke ataupun nak tadabbur Quran sepanjang Ramadan? Macam apa yang lebih utamanya di situ? Dua-dua. Dua-dua. Sebab pandangan saya, perkara ini memang soalan yang berulang macam dikatakan Iman, juga orang lain selalu bahaskan kan. Nanti akan ada post-post macam tu. Kita jangan pandang rendah orang baca Quran untuk habis. Betul. Jangan pandang rendah orang baca Quran untuk faham. Okey? Dan juga kita cuba buat dua tu. Contoh, kita baca setiap hari satu juzuk ataupun lebih daripada satu juzuk, terpulanglah orang nak khatam berapa kali dalam bulan Ramadan. Okey, khatam Quran ni benda yang bermanfaat, benda yang bagus. Kita ingat setengah ayat yang kita dah lalui, kan kita boleh ulang terutama yang hafal kan. Dan kita boleh khatam ni majlis yang berkat. Kita boleh buat majlis khatam sama adik-beradik ataupun anggota keluarga ke masyarakat ke, kalau ada duit lebih sikit. Kalau ikut perkara ini dianjurkan oleh agama. Kalau kita baca dalam Azkar Imam Nawawi, beliau anjurkan, dan juga ulama lain pun sebut. Soalnya khatam Quran, macam nak khatam kalau tak habis? Macam nak habis kalau tak baca? Macam nak baca kalau tidak disiplin baca setiap hari berapa banyak? Betul. Yang kedua, boleh pilih ayat tertentu, surah tertentu untuk kita cuba faham. Okey, kita cuba faham. Kalau kita lalu Baqarah, kita ambil lah sikit jis ataupun terpanggil intisari Baqarah tu, ataupun kita pilih ayat-ayat terpilih, kita cuba faham. Kat situlah boleh digabungkan. Betul. Okey. Jadi kalau siapa nak pilih jalan, dia nak tak kisah kuantiti tak banyak tak apa, dia nak kualiti, silakan. Dia nak mungkin bulan Ramadan ni nak fokus dalam Baqarah je. Pilih satu tafsir yang berkaliber, tafsir yang berwibawa, ulama yang menjadi bagus, rujukan, rujuk, baca. Jadi macam tu. Tak perlu, tak ada isu sebenarnya. Tak ada isu. Tak ada kita boleh buat dua-dua. Tak ada isu. Ataupun baca Quran macam biasa, tapi fokus surah-surah yang kita duk baca selama ni, Al-Fatihah, 3 Qul, ayat kursi. Okey, fokus untuk tadabbur itu, tapi baca macam biasa. Kan? Ataupun surah Wadduha, Alam Nashrah, itu boleh. Betul. Masuk gabung dua dah, insya-Allah. InsyaAllah. Bila bercakap tentang Quran ni Ustaz kan, ini antara soalan yang saya percaya sering juga menghantui fikiran umat Islam di muka bumi ni kan. Antara persoalan-persoalan yang terkenal antaranya ialah kenapa Bismillah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah, kenapa surah Taubah tak ada Bismillah kan. Dan juga ada beberapa persoalan-persoalan lain lah yang menghantui. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan kepada dua persoalan yang tadi tu, tentang kenapa Bismillah adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, tetapi dekat surah Taubah tak ada Bismillah pula kan. Macam adakah Taubah dengan surah sebelum ni mana adalah satu surah kan. Mungkin boleh jelaskan kat situ. Tentang surah Taubah tak ada Bismillah ni, para ulama ulas lah. Ada yang berpandangan ada yang sangka, ada setengah ulama yang sangka Al-Anfal dengan Taubah tersebut, padahal pandangan itu tak tepat. Sebab Al-Anfal ni kalau ikut ayat-ayatnya tentang Perang Badar, Perang Badar tahun kedua Hijrahan. Betul. Okey. Sedangkan At-Taubah itu Perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Dia dua surah yang beza sebenarnya. So ada Bismillah tak Bismillah tu ulama khilaf lah dalam menjelaskan. Tapi memang tak ada Bismillah. Okey, tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka dalam beri pandangan, mereka ada pandangan yang berbeza. Biasanya dijelaskan sebab ayat-ayat At-Taubah ini dia bermula dengan untuk hentikan perjanjian antara masyarakat Muslim dengan masyarakat musuh mereka. Musuh mereka dalam kalangan kafir Quraisy apa semua kan. Sebab mereka melanggar janji. Bukan tak ada sebab. Mereka belanja perjanjian, melampaui batas apa semua. Jadi bila mana masuk melanggar perjanjian tu, memang perjanjian yang real ada untuk keamanan. Okey, bukannya sekadar janji-janji kecil-kecil tu. Maksudnya janji kecil-kecil tu Islam ni mendahulukan keamanan. Okey, tapi yang real punya. Jadi disebabkan itu dan juga mengancam pula keselamatan masyarakat Muslim. Mereka buat pakatan ke apa ke kan. Jadi disebabkan itu sebahagian ulama kata itu puncanya. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di hujungnya kita panggil hujung surah Taubah cakap tentang ciri Nabi SAW yang rahmah, yang pemurah, yang pengasih kepada mereka. Jadi tidak ada Bismillah di awal, tapi ada di akhir. Bukan ada Bismillah tu, ada mesej Rahmah Rahim tu.
Itu antaranya lah. Antaranya. Jadi Quran ni seluruhnya rahmat. Tetapi akan menjadi hukuman kepada pihak yang melanggar perjanjian, melampaui batas dan juga sebagainya. Jadi itu antara ulasan sebahagian ulama lah tentang ini. Tadi ada sebut Ar-Rahman Ar-Rahim ni kan, apa beza antara kedua ni? Kalau dalam terjemahan yang lazimnya Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim maha mengasihani kan. Tapi mungkin ada maksud lain yang kita semua boleh dapat manfaat daripada penjelasan perbezaan keduanya tu. Okay. Kalau ikut Ar-Rahman Ar-Rahim ni memang para ulama sejak dahulu sampai sekarang mereka ulas lah tu. Dan juga biasanya sekarang ni akan repeat ataupun ulang lah ulasan para ulama Islam tentang Rahman dan juga Rahim. Rahman dikatakan lebih umum sifatnya. Okey. Sebab Rahim pula untuk orang Islam je. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Taala bersifat Rahim kepada orang beriman. Jadi di akhirat kan. Jadi Rahman untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Termasuk yang kafir, yang ingkar. Maksudnya dia dapat nikmat setiap hari macam biasa. Okey? Jadi Allah SWT Rahman dalam arti kata itu. Rahim pula khusus untuk Islam. Ini antara pandangan yang sentiasa kita panggil disebut lah. Dan juga seterusnya, kalau ikut Rahman ini memang kita panggil kita boleh namakan Rahman ni memang lebih spesifik pada Tuhan lah. Dan Ar-Rahman ala arsy istawa. Maksud lebih menyeluruh sebabnya. Okay. Rahim juga, Rahim tu macam kita sebut kalau ikut ayat Quran yang lain menyebut untuk orang beriman kan, Allah Taala bersifat Rahim, rahmat yang khusus lebih spesifik termasuk di akhirat, lebih lagi-lagi di akhirat. Okey. Dan juga saya mungkin dari sudut yang lain kita nak nampak dari sudut Rahman itu yang meluas tu, saya lihat bila mana Allah SWT cakap tentang keagungannya yang menguasai Arasy. Ar-Rahman ala arsy istawa, menunjukkan bahawasanya sifat Allah SWT mentadbir itu sebagai sifat Rahman. Maksud sifat rahmat yang maha pemurah. Panduan sebab panduan kepada sesiapa yang mentadbir. Sebab siapa yang berkuasa dia kena bersifat rahmat. Wallahu alam itu. Sebab ayat Ar-Rahman ala arsy istawa itu yang beritahu kekuasaan, keagungan, penguasaan Allah SWT apa semua kan. Jadi dan juga kita bila sebut nama-nama Allah ni kita panggil at-takhalluq bi asma'illah, maksudnya meneladani nama-nama Allah tu untuk kita amalkan yang sesuai lah. Ada yang tak sesuai, Al-Mutakabbir kita tak boleh. Betul. Kan, tapi nama-nama yang lain Rahman, Rahim, Halim banyak. Jadi untuk kita siapa yang berada di tampuk kuasa apa semua bersifat Ar-Rahman. Kan? Tapi kita kena tahu selepas Rahman Rahim tu kalau Al-Fatihah aja, Alhamdulillah bil Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Balance maksud ada juga hari hukuman, hari pembalasan. Macam tu. Bercakap tentang Quran ni Ustaz kan, antara soalan lain juga sering diutarakan adalah berkenaan dengan penyusunan surah-surah dan juga penamaan surah itu sendiri. Maksudnya siapakah yang menamakan surah dalam Quran? Adakah ia memang sebegitu? Adakah sahabat yang tulis? Adakah Nabi yang cadangkan atau bagaimana? Nama Quran, nama surah-surah dalam Quran. Nama surah-surah dalam Quran antara perbahasan para ulama lah tentang dalam kita waktu penting kita belajar Al-Quran ni. Kita tahu pandangan mereka. Jadi pandangan mereka ada yang kata nama-nama itu ijtihad. Ada pula yang kata nama-nama itu sebenarnya sudah ditentukan. Tapi tidak menafikan untuk ada nama-nama lain yang dipanggil yang dinamakan oleh sebahagian sahabat. Okey. Jadi tidak menafikan ada lebih daripada satu nama lah. Tapi nama yang spesifiknya sudah ditentukan. Okey, ini pandangan yang majoriti lah. Yang kata nama sudah ditetapkan. Okey. Tapi dalam masa sama sebagian sahabat ni dia lihat konten Quran tu apa ataupun ayat-ayat awal Quran dinamakan begitu. Kan ada nama ni surah Alif Lam Mim, ni surah Tabarak, kan? Ni surah Amma. Jadi sebab kata-kata awal tu. Okey. Ada sebahagian yang lain namakan berdasarkan kandungan tu. Kandungan tu.
tentang apa. Jadi itu nama tambahan tu tidak mengapa kan, dan juga boleh berlaku ijtihad. Okey, tapi nama asal tu ada. Ini pandangan jumhur ulama lah. Tapi kenapa? Itu isu lain. Sebab sebahagian ulama dia cuba explain kenapa apa kaitannya kan. Jadi itu benda yang debatable. Kita boleh jelaskan sekadarnya. Ada yang nak jelaskan pun, contoh surah Hud. Banyak kisah Nabi Nuh dalam tu. Tapi kenapa dinamakan surah Hud? Contoh surah tentang kisah Hud pendek je. Surah Yunus, satu ayat pasal Nabi Yunus. Tak kaum dia beriman, satu ayat. Dan macam mana tu? Jadi sebahagian ulama dia cuba explain bagaimana, tapi ini debatable. Dia tak boleh jadi asas untuk kita faham surah itu, sebab ataupun mungkin ada orang kata boleh jadi asas untuk faham surah tu berdasarkan nama dia. Terlihat surah berdasarkan tema yang disebut di awal-awalnya hingga konsisten sampai akhir. Macam tu. Berkenaan dengan penamaan, maksudnya memang Allah lah yang menetapkan. Itu pandangan ulama lah yang kata itu tauqifi, kita panggil tauqifi ni maksudnya dah ditetapkan. Maksudnya ditetapkan nama-namanya. Memang kebanyakan ulama kata begitu. Kalau diikutkanlah, ada sebagai ulama kata sebenarnya ijtihadi. Saya ingat Syekh Akram Nadwi pun kata ijtihadi. Okey, maksudnya mungkin ada sebahagian nama ditetapkan, ada sebahagian nama ijtihadi. Mungkin juga begitu, memang ada ulama kata begitu juga. Selingan kedua juga tadi Ustaz ada sebut tentang Syekh Akram Nadwi. Kita pun sedang, waktu rakaman ini sedang dirakam, kita tengah nak membaca dan mengkhatamkan sebuah kitab ringkas Mabadi' fi ilm usul tafsir oleh Syekh, di mana ia sebenarnya adalah sebuah kitab usul tafsir, tapi dalamnya ada juga perbahasan tentang ulum Quran sikit-sikit, tentang Al-Quran sikit-sikit, tafsir sikit-sikit. 54 muka surat saya rasa di benda kitab dia. Memang ringkas tapi bermanfaat, insyaAllah. Jadi mungkin siapa-siapa yang tengah menonton episod ni boleh pergi ke channel YouTube kita untuk tengok di playlist Mabadi' untuk ulang menonton semula tentang bacaan kitab tersebut, insyaAllah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga, sebab saya pun follow Ustaz sebabkan tertarik dengan perkongsian satu tentang pembacaan tafsir-tafsir tadilah. Yang keduanya tentang rakaman pengalaman Ustaz bertemu dengan syekh-syekh asatizah, mufassir-mufassir yang menulis tentang ilmu tafsir, usul tafsir tentang Al-Quran. Mungkin boleh kongsikan kenapa Ustaz menggemari aktiviti menziarahi ulama-ulama ni? Ziarah ulama tafsir. Betul. Baik, sebenarnya bila kita baca dan juga kita discuss, kita gaji, kita ada benda kadang-kadang bila penulis tu masih hidup, ataupun kalau penulis tu tak hidup pun, tapi kalau kita jumpa seorang yang bidang dalam buku yang kita baca tu, dan buku yang kita pelajari tu, kita akan dapat berdiskus atau berdiskusi beberapa isu tersebut dengan pakarnya. Beberapa persoalan yang mungkin kita ada jawapan, yang mungkin kita belum ada jawapan, tapi bila dibincangkan dia mencambahkan ada idea lain, perbincangan-perbincangan, rujukan lain. Benda ni banyak berlaku. Okay, sebab tu sebagai ulama kata kalau kita duduk 1 jam, berpeluang 1 jam atau beberapa ketika bertemu dan juga discuss dengan pakar bidangnya, kadang-kadang lebih bermanfaat daripada kita baca buku mata-mata. Tapi sebenarnya manfaat tu dapat bila mana kita dah explore bidang tu. Betul. Kita ada persoalan, kita dalami. Kita tak boleh ambil peluang sekadar untuk tanya soalan. Tak, kita kena bersedia. Betul. Dengan bacaan dah. Betul. Jadi kat situ antaranya kan. Sebab tu saya suka jumpa, saya tanya dan juga berbincang. Kita bukan jumpa saja nak ambil gambar tak. Kita memang jumpa dan juga discuss dan juga beberapa persoalan, ada sebahagian saya catat. Saya catat. Sebab kita boleh lupa lepas tu kan. Dengan Syekh Majid Maki saya catat, dengan Syekh Akram saya catat, dengan Syekh lain kita jumpa, kita catat. Macam tu. Tafsir MY ini dia bermula ataupun asas utamanya adalah menggunakan tafsir Al-Mu'in, diterjemahkan kepada bahasa Melayu, dan bila mana kita akses kepada laman web tafsir MY nanti, kita akan terus nampak terjemahan bahasa Melayu kepada tafsir Al-Mu'in Syekh Majdi kan. Kenapa Syekh Majdi punya tafsir yang dipilih untuk digunakan pada terjemahan laman web tafsir MY? Baik. Buat masa ini kalau kita lihat, kalau kita biasa Iman pun biasa tulis tapi bila kita nak search terjemahan Quran, betul tak, kita Google kan, Quran.com, kita ada Quran.com, ada dekat surah.my kan, ada mungkin dekat website lain, kat IIUM ke apa ke, saya tak pastilah, tapi biasanya macam itulah. Okey,
Tetapi kita dapat, apa yang kita dapat ialah terjemahan je ya. Selalunya macam tu. Kalau bahasa Melayu lah, terjemahan je. Tafsir mungkin kita kena susah lah nak dapat. Mungkin selektif punya ayat, ayat-ayat terpilih yang diulas oleh sebahagian penulis ke kan. Jadi saya fikir elok disediakan satu untuk membantu orang untuk dia nak explore lebih tentang ayat, tentang surah dalam bentuk digital kan. Pada zaman ini orang nak search macam tu je kan. Jadi nak pilih tu ada pelbagai karya, ada karya silam, ada contoh ada Jalalain, ada At-Tashil yang Ulumul Tanzil bin Juzai, karya tafsir ringkas yang berkualiti ni. Okey. Ada zaman yang moden sikit 70-an pun semua ada tafsir daripada Syekh Hasanin Makhluf, Suhfuh ada juga daripada Syekh Ali Sobuni kan. Dan juga Syekh Majid Maki antara yang kita panggil selepas 2000-an 2006 macam tu dia tulis, lepas tu dia improve lagi sehingga cetakan terakhir ni di Qatar dan juga yang terakhir bulan Ramadan di Syria insya-Allah. Diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Syria yang terbaru. Tapi still kandungan asas 90% mungkin sama lah. Cuma dia ada tambah baik dan juga edit kat sana sini sikit. Jadi kenapa Al-Mu'in? Kita pilih sebab bila mana kita ada kita tengok ni antara tafsir yang berkualiti dan juga dengan bahasa yang semasa memudahkan orang tapi cukup mendalam. Sebab tu menurut sebahagian ulama termasuk Syekh Salah Al-Khalidi ahli tafsir terkenal dan juga memang khidmat tafsir banyak. Okey. Jadi beliau kata ini antara tafsir ringkas terbaik. Betul. Jadi beliau ini bukan macam kita kata, bukan macam orang bidang lain kata, dia ahli bidang. Betul. Memang endorsement dia memang legit dia dah tengok macam-macam. Dia kata ini antara yang baik dan juga cukup membantu untuk difahami. Jadi saya ambil inisiatif. Kalau kita lah syok, orang tahu bahasa Arab lah syok kan. Betul. Kita sediakan juga untuk yang lain. Cuma dalam website nanti kita akan masukkan bertahap lah. By juzuk. Kita dah masuk juzuk 30. Nanti kita akan buka website itu insyaAllah. Mungkin masa podcast ni ada dah boleh buka. Betul. Lepas tu akan masuk juzuk by juzuk yang jadi macam tu. Rupa-rupanya dalam bahasa Inggeris juga sedang diterjemah oleh tokoh yang tidak asing lagi, Dr. Adil Solahi. InsyaAllah. Untuk terjemahan kepada bahasa Melayu juzuk 30, juzuk Amma Tafsir Al-Mu'in dah ada diterbitkan pada tahun lepas. Tahun lepas lah. Tahun lepas waktu festival Turab Islami di Masjid Shah Alam dan diterbitkan oleh Hauzah Fikir Ustaz. Sudah ada di jualan. Antara yang saya nampak ada menjual ada di Dakwah Corner Bookstore di PJ dan juga di Pelita Dihin di PJ juga. Dan mungkin tuan-tuan boleh search dekat Shopee Tafsir Al-Mu'in Pembantu Tadabbur juzuk 30. InsyaAllah boleh dapatkan di sana untuk terjemahannya pada bahasa Melayu Tafsir Al-Mu'in insyaAllah. Baik Ustaz, kita dah mungkin lebih kurang hampir sejam kita di podcast ni. Alhamdulillah kita dah berbicara tentang pengalaman Ustaz, tentang ulum Quran, tentang tafsir, tentang usul tafsir sedikit sebanyak. Mungkin saya nak pergi pada soalan seterusnya pula lah untuk sesi pada hari ini berkenaan dengan surah kan. Surah, kalau siapa yang belajar Quran Sunnah waktu sekolah dulu, kita tahulah ada surah yang dipanggil surah-surah kategori Makiyah, ada surah-surah kategori Madaniyah kan. Jadi Makiyah dan Madaniyah ni apakah asas pembahagian itu? Adakah pada lokasi geografi, maksudnya surah-surah yang turun pada Mekah Makiyah lah kan, surah-surah yang turun di Madinah Madaniyah lah. Tapi bagaimana pula dengan surah-surah yang turun dekat lokasi-lokasi lain kan, contohnya macam dekat Taif ke sebagainya. Jadi macam adakah lokasi itu yang menjadi asas pembahagian surah ataupun sebenarnya ada orang kata asas lain yang menjadi kepada pembahagian itu? Baik, perbahasan tentang ini diberi perhatian oleh para sahabat tau. Sebab tu Ibn Mas'ud kata radhiyallahu anhu, contohnya beliau kata maksudnya dia paling tahu, dia tahu tentang surah itu di antaranya kepada siapa diturunkan juga di mana diturunkan. Maksud daripada ini ulama bahas tentang surah diturunkan bila. Ada mereka jelaskan tentang perbahasan yang paling penting ialah tentang Makiyah dan juga Madaniyah. Ya, apa ukurannya? Jadi para ulama ulum Quran bahaskan apa ukurannya. Ukurannya akhirnya bawa kepada kesimpulan ialah ukurannya ialah berdasarkan hijrah. Okey. Fasa hijrah dan juga fasa sebelum hijrah dan juga selepas hijrah. Fasa sebelum hijrah dinamakan Makiyah. Tak kisah turun di mana pun.
Tak kisah turun di mana, walaupun Taif, itu adalah Makkiyah. Fasa selepas hijrah ialah Madaniyah. Walaupun turun di Tabuk ataupun di lokasi lain kalau ada. Jadi itu fasa Madaniyah. Bila kita amati mendalam, bila mana para ulama jadikan ini sebagai garis pemisah antara dua fasa ini. Sebab fasa Makkiyah bila dikaji banyak menyentuh tentang akad asas agama, rukun agama, ayat-ayat berkaitan akhlak, pembinaan jati diri Muslim. Di fasa-fasa yang genting, yang sukar itu. Dakwah kecil-kecilan lagi. Kan? Jadi dasar-dasar agama banyak diturunkan begitu. Ayat hukum hakam banyak diturunkan selepas orang Islam ada keselamatan, apa semua kekuatan untuk mengamalkannya. Okey, ayat hukum hakam yang lebih spesifik. Sebahagian ayat hukum hakam dah diturunkan di fasa Mekah, hujung-hujung untuk utamanya. Hujung-hujung fasa Mekah untuk utamanya. Okey, jadi yang lain diturunkan di Madinah. Jadi macam tu pembahagiannya. Okey, pembahagian yang disebut oleh para ulama lah, dia ada ciri-ciri kan. Ciri-ciri contohnya ayat-ayat berkaitan munafik hanya ada di fasa Madinah, tidak ada di fasa Mekah. Adalah ciri-ciri yang lain juga. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, apa semua tu ini dibahaskan lah dalam kitab Al-Quran. Cuma saya nak bagi tahu itu pembahagian fasa itu berdasarkan hijrah ataupun tidak hijrah. Bila kita renungi mendalam tentang tadarrush, sifat tadarrush agama ini memberi tekankan soal-soal rukun dan juga dasar dan juga akhlak. Okey, lepas itu soal-soal hukum hakam yang lain. Nanti ayat akhir, contoh yang antara ayat-ayat lewat yang diturunkan berkaitan hudud dan qisas. Okey, macam itulah. Kalau saya boleh tanya lah kan, kenapa dalam sekian banyak bahasa yang wujud di dunia, kenapa bahasa Arab yang dipilih sebagai bahasa Al-Quran itu? Kenapa bukan Hebrew misalnya kan, untuk mengikut Nabi-Nabi Bani Israel zaman dulu? Kenapa Arab yang digunakan? Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, baginda Quraisy. Okey. Dan juga hidup dalam kalangan masyarakat yang bahasa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa kaum seorang Nabi itu. Dan juga Nabi Muhammad SAW, jadi bahasa kaumnya adalah bahasa Arab. Jadi itu antara reason yang pertama lah. Okey, sebab nak diterangkan. Dan juga sudah tentu bukan itu saja reason. Bukan itu saja alasannya. Hikmahnya juga bahasa Arab ini bahasa yang mudah dipelajari. Kan? Mudah dipelajari tapi cukup mendalam. Banyak perkataan, masuk mudah dipelajari, bukan nak ambil mudah lah, nak kata mudahnya tak. Nak begitu orang setiap daripada tamadun dan juga bangsa dia boleh belajar. Belajar cara yang betul, insya-Allah dia boleh pakar. Dia boleh kuasai ataupun dia boleh faham. Kalau tidak kuasai dengan mendalam. Tapi banyak dalam sejarah banyak pakar-pakar bahasa Arab dari kalangan bukan Arab, ajam sendiri. Betul. Si bawah kan, nama-nama ajam sendiri daripada bukan Arab. Jadi ini antara bukti kita bukan jaga kosong. Jadi bila mudah dipelajari, sampai hari ni orang boleh belajar bahasa Arab. Orang India ke, orang Nusantara ke, orang belah Eropah ke, mereka boleh belajar. Okey, ini antara hikmahnya juga. Kalau suruh belajar bahasa baru mungkin sukarlah. Dan juga bahasa Arab ni bila jadi bahasa Quran, bahasa yang Arab itu sendiri dipelihara. Bahasa Arab itu sendiri dipelihara. Kita tak ada bahasa klasik Arab. Ada, tapi bahasa klasik itu boleh diakses. Perkataan-perkataannya sebab dalam Quran itu sendiri bahasa Arab. Kan kalau apa Iman minat sastra, baca Shakespeare, susah nak faham. Betul, tak faham. Baca sana memang perlu bantuan. Tetapi kita baca zaman Shakespeare ni, Quran ni jauh lagi lama sebelum beliau. Betul. Kan, sebelum dia lahir, sebelum dia tulis, sebelum dia meninggal. Lama lagi. Tapi itu pun kita faham. Betul. Jadi Al-Quran diturunkan memang ada pelbagai hikmah, antaranya sebab untuk cakap dengan kaum Nabi SAW. Lepas itu untuk semua, dan juga memang boleh mudah disampaikan dengan pelbagai penjuru dunia sampai Islam ni. Walaupun bahasanya asing dengan bahasa komuniti. Itu termasuk bahasa kita asing. Tetapi kita boleh faham, kita boleh belajari dan juga boleh diterjemahkan, boleh sampaikan mesej-mesejnya, dan juga tak masuk lagi dari sudut perkataan itu sendiri ada maksud yang mendalam. Perkataan iman kita boleh ulas dari sudut semantik, perkataan Islam, perkataan yang lain kan. Jadi ulama beri perhatian. Jadi bahasa ini juga bahasa yang rasional. Perkataan itu sendiri menjelaskan rasional di sebaliknya, dan dari sudut semantiknya apa makna mendalam di sebaliknya. Jadi hikmahnya banyaklah, antaranya itu.
bila bercakap tentang tafsir Ustaz kan, kita tahu yang ataupun secara umumnya orang yang pelajar tahu bahawa tafsir ni dia ada dua kategori, iaitu tafsir bil ma'thur dan juga tafsir bil ra'i. Secara umumnya orang faham bil ma'thur ni adalah tafsir yang berdasarkan ayat Quran ataupun hadis. Kalau bil ra'i ni pula dia ada ijtihad pandangan oleh pentafsir itu sendiri. Tapi macam saya tertanya jugalah, sebab bukankah tafsir Quran bil Quran, maksudnya untuk mentafsirkan perkataan iman, misalnya kita akan rujuk kepada perkataan iman yang dijumpai di surah lain, perkataan kufur misalnya kan, kita rujuk pada surah ini. Macam tidakkah itu juga sebenarnya adalah satu bentuk ijtihad juga untuk mengatakan surah di ini pada ayat ini sebenarnya sedang menerangkan tentang surah itu di surah itu. Baik. Tentang tafsir Al-Quran bil Quran ni, sebahagian ulama menjadikannya contoh tafsir bil ma'thur. Jadi bila dikaji tafsir Quran bil Quran tu, manhaj tafsir Quran bil Quran, macam mana nak hubungkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, apa semua tu, itu sebenarnya ijtihad. Mungkin ada bil ma'thur bila mana Nabi SAW yang disebut. Di para sahabat sendiri berijtihad bila mana nak hubungkan dengan ayat yang lain. Okey, sebab tu dalam kajian beliau Dr. Suhaib Said dan juga selain beliau dah ada orang lain yang kaji juga. Kajian beliau, sebab beliau buat kajian pasal tafsir Quran Al-Quran. Saya dah baca seluruh tesis beliau, dan juga beliau kata beliau semak dan juga edit untuk terjemah, untuk terbitkan sebagai buku. Cuma kita nak bagi tahu apa? Kita nak bagi tahu hasil antara dapatan kajian beliau yang saya sudah sedari sebelum itu, tapi mengukuhkan lagi. Kita rasa sebab ini kajian yang profesional kan dibuat oleh beliau, didapati bahawa tafsir Quran bil Quran ini berdasarkan kecenderungan orang juga, manhaj dia apa semua. Ada karya yang beri perhatian tafsir Quran bil Quran, tapi penulisnya adalah ulama Syiah katakan. Jadi setengah ayat mereka cuba relate kan dengan dasar agama, dasar ajaran kepercayaan mereka lah, mazhab mereka. Okey, tapi tafsir Quran bil Quran ni menjadikan paling tidak kita ni kurang lebih mungkin menjadikan lebih selamat. Tapi tafsir Quran bil Quran ni juga perlu panduan daripada sunnah juga. Okey, sebab Quran ni sunnah ni menerangkan Quran. Tapi secara untuk jawab soalan tadi, dia tidaklah kita panggil itu memang amalan ijtihad, kecuali setengah tafsir Quran bil Quran macam kita sebut bentar tadi. Nabi SAW hubungkan ayat daripada surah Luqman kan dengan ayat surah Al-An'am, tak salah saya. Okey, jadi macam tu. Dan juga surah-surah lain ada beberapa riwayat daripada Nabi SAW. Selebihnya amalan mujtahid. Tafsir Quran bil Quran Ibn Kathir ada buat, ulama-ulama lain ada buat. Sebenarnya mufradat al-fazil Quran tu salah bentuk tafsir Quran bil Quran juga. Macam mana nak ulas perkataan Quran ni maksud apa? Dia hubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang guna perkataan itu tersebut. Faham. Dalam tu. Jadi macam tu ijtihadi. Faham. Bila kita dah, orang kata perbahasan ni sebenarnya agak tinggi jugalah kan, kita dah masuk perbahasan yang agak ilmiah. Mungkin kita nak patah baliklah pada soalan yang lebih bersifat peribadi, personal kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan rutin harian Ustaz daripada pagi sampai ke malam tu, bagaimana Ustaz menelitkan atau menyempatkan juga waktu untuk membaca Quran, juga untuk membaca tafsir ataupun kitab-kitab kajian-kajian berkenaan dengan ulum Quran ni Ustaz. Macam biasanya waktu bila, malam ke, pagi ke? Saya rasa susah nak cakap saya bukan contoh lah tetapi kita baca pengalaman para ulama yang lain untuk kita contohi. Contohnya sebahagian ulama mereka akan mulakan pagi mereka dengan Quran. Hari itu memang akan jadi lebih tenang. Walaupun serabut tenang, bukan maksud tak sibuk, tapi kita boleh jalani sebab kita ada settle satu benda yang jadi rutin yang bagus kan. Jadi sebagai ulama buat begitu, dengan bangun sebelum subuh dibaca surah terpilih, lepas tu subuh baca lagi kan Quran, lepas tu pergi, kalau zaman kita zaman orang pergi kerja lepas subuh. Betul. Kan pagi dia drive pergi kerja kan. Jadi kalau macam setengah orang yang freelance ataupun work from home ni mudah sikit lah untuk dia atur kot. Tapi daripada itu sebahagian ulama dia jadikan itu sebagai rutin. Bila kita jadi rutin, kita rasa tak kena bila kita tak buat. Kan? Betul. Jadi menarik. Macam setengah syekh
Dia kata tak patut kalau baca kurang daripada satu juzuk. Tu basic satu juzuk bagi Sehari. orang yang nak explore bidang Quran. Basic. Patutnya lebih lagi. Kan? Jadi kalau Syekh Muhammad Abdullah Diras, ulama besar, Allamah Muhammad Abdullah Diras, ulama besar bidang Quran, dia baca, dia khatam setiap 6 hari. 5 juzuk. Khatam setiap 6 hari. Setiap 6 hari begitu. 6 atau 5 hari begitu. Sampai kan Syekh Muhammad Abu Zahra tengok, dia kata kalau program dengan, kalau kita pergi sama-sama travel dengan program dengan Muhammad Abdullah Diras ni, kau tak akan nampak dia melainkan dia solat dengan baca Quran je. Itu hasilnya An-Naba'ul Azim, karya-karya penting karya beliau. Hasilnya ialah Dusturul Akhlaq fi Quran. Hasilnya karya-karya beliau yang menarik tentang Quran. Ta'ammuq. Okey? Jadi begitu, berdasarkan kita nak apa, Quran bagi kat kita berdasarkan berapa banyak masa kita bagi kat Quran. Oh, menarik tu. Quran bagi maknanya kepada kita, manfaatnya kepada kita berdasarkan berapa banyak masa kita peruntukkan dengan Quran. Kita sendiri pilih. Betul. Susun berdasarkan kisah-kisah para ulama tadi. Betul. Bukan saya lah. Saya sendiri nak belajar improve. Betul. InsyaAllah. Alhamdulillah, itu sebenarnya satu, orang kata boleh dijadikan tagline lah. Maksudnya Al-Quran hanya akan bermanfaat untuk kita, bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran pula. Lagi banyak kita bertadarus, lagi banyak kita tadabbur, lagi banyak kita mengikuti kelas-kelas pengajian bersama ulama, bersama ahli-ahlinya untuk mempelajari tentang Quran, insyaAllah akan lebih banyaklah manfaat yang kita perolehi. Jadi saya kira itu saja untuk episod pertama podcast Tafsir MY ini. Alhamdulillah, kita bersama dengan pengasas dan juga pendiri kepada Tafsir MY sendiri. Dan untuk episod-episod lain, insyaAllah kita akan berjemput lebih ramai lagi jemputan-jemputan yang akan bercakap tentang Al-Quran, tentang tadabbur, tentang tafsir, tentang usul tafsir dan juga tentang ulum Quran, insyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz Marwan atas sesi pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.